kita akan berkongsi pada cikgu macam mana nak salin RPH cikgu dalam minggu yang sama. Kita tengok Klik pada menu RPH, rancangan pengajar harian. Pada menu utama, okey, pilih minggu yang cikgu nak salin. Contoh ni minggu utama 2026. Tahun depan lah. Okey. Kalau ikut saya buat video ni tahun 2025. Tapi maksud saya tahun 2026. Klik pada senarai, butang purple ni, senarai. Ini adalah senarai RPH yang cikgu buat. Okey, contoh cikgu subjek ni, contoh ni tahun 3 Maris. Cikgu ajar 2 kelas. Satu 3 Maris, satu 3 lain lah. Contoh 3 Arif ke, tak kisahlah 3 apa pun. Okey, cikgu nak ajar subjek yang sama. Pada minggu yang sama. Cikgu klik butang salin. Nampak tak? Warna purple ni salin. Klik butang salin, automatik sistem akan menyalin sama. Tapi apabila dia salin, dia akan salin semua sebiji-sebiji sama. Tapi apa yang perlu cikgu ubah adalah kelas. Klik pada ubah. Contoh kelas saya ambil kelas lain. Contoh 3 maju. Okey, contoh subjek yang sama, SP dan SK yang sama, tapi kelas 3 maju pada minggu yang sama. Okey, yang lain-lain okey, tak ada perubahan. Kalau nak jana sekali lagi pun boleh. Klik jana sekali lagi. Sistem akan menjana balik apa RPH cikgu. Penulisan cikgu memang tak sama. Lain-lain lah. Contoh RPH untuk 3 Maris lain. RPH untuk 3 Nektar pun lain. Sorry. Bukan 3 Nektar. Saya tulis ni 3 apa? 3 maju. Jadi, dah siap semua. Cikgu klik butang simpan. Okey. Cikgu boleh pilih tindakan nak muat turun ataupun papar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.